Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Wabit Channel. Kita sekarang berada di Kampung Pancu. Hari ini kita trip mancing, naik bot Abang Lan lagi. Tengah siap-siap dulu. Sekejap kita turun kat jeti sana. Okey, kita jumpa lagi nanti atas bot insyaAllah. Alright. Right. Abang Lan dah sampai. Kita turun, mulakan misi kita pagi ni insyaAllah. Alright. Okay, lepas ambil udang. Bang. Kita pergi luncur spot pertama. Suara dah tak ada dah. Udang juga. Bang, abang udang ada juga eh? Habis dah. Habis dah? Habis dah tu yang dia burung habis. Kecil ke besar biasa? Ha? Besar habis. Oh. Habis dah. Kalau kek kecil ada juga. Tadi dah habis. Oh ya. Okey. Yang kecil pun ada okey. Dah. Buat rehat. Baik dia punya ni. Rehat. Alright. Jumpa lagi di spot pertama nanti insyaAllah. Lekung ada di. Aduh, Tak dia. tak ada juga. Ulang kau dah masuk dalam air. Cut. Cut. Ada strike lagi, kita balik. Oh. Mantap. Tanda yang mantap sekali. Alhamdulillah. Seram sekali. Apa tadi? Udang besar. Ya, udang besar. Kau pegang, aku ambil gambar. Mantap. Ni juga. Aduh. Lucut lah. Drag kan? Drag kau ketakkan sikit.
Nanti bila ikan makan kan, kau dah sembat, baru kena longgarkan sikit drag. Kalau nak main drag kan. Tak ada ini. Jadi kalau longgar sangat pun, bila ikan tu tarik, dia takkan tembus mematakan dalam mulut. Tak lekat. Pun. Dah angkut tukar. Durat dia kan. Taruh sini. Bebek sengat ni. Ya. Ada ni, ada pelayar. Ada. Sekejap. Durian. Dan dia dah habis ke? Sabar. Okey. Start lagi. Kita update. Alhamdulillah. Aku mantap sekali. Boleh. Sikit pusing sikit kan. Simpan udang Udang hidup kan? Udang hidup. Ada lagi udangnya? Ada. Tapi ya, dah mati dah. Mati Angkut apa? Lepas. Mantap. Dia nak pompon yang ni. Ha? Dia nak pompon. Puan kan? Sekali yang abang. Okey. Tahu. Alhamdulillah. Ha? Alhamdulillah. Oh, 9. Bebek Nak pakai pelayar panjang tak? Boleh juga ni. Ha? Ni boleh. Boleh. Ikannya taruh bawah. Ikannya taruh bawah. Jangan gantung. Nanti dia ronta. Kan diam kat ni.
Ahad lepas dapat 9 ekor lah sembilang. Dekat air putih yang mula-mula kita kelabur tu. Lele batung ni. 9 ekor. Sedap. Minyak ada orang makan. Dia punya dia terkam. Ha? Dia punya terkam. Joget tu. Duri manja. Nak duri. Tak. Kalau besar ambil. Kalau Besar ambil. kecil macam ni tak. Tak. Sedapnya. Sedap. Padu sekali. Pegang. Kau ambil apa? Kau pegang ikan dia Boleh. Tak. Alhamdulillah. Sekejap. Okey juga. Boleh tu, boleh. Mantap sekali. Okey juga. Okey. Sekali. Lari dari hujan. Habis. Hujan lambat nampaknya. Lepas habis. Berhenti berteduh. Parking kereta. Hujan yang lebat. Ada gerimis ni. Sekarang dah pukul berapa? 2:30 dah. Rehat dulu. Tengok nanti macam mana. Kalau keadaan tak elok, kita stop sampai sini. Kalau okey, kita luncur lagi. Alright, nanti kita update apa-apa. InsyaAllah. Cuaca dah teduh sikit, jadi kita sambung lagi berapa jam ni. 2-3 jam kot. Lepas tu balik. Alright, semoga lah adalah seko 2 manis untuk second half ni. Alright, nanti kita update lagi sampai spot, insyaAllah. Kecil lah. Kecil ni, Hongkong. Oh, Alhamdulillah. Apa tanya saya? Apa tanya dulu? Alamak. Putar apa? Tu, ya. Rambut. Rambut tengok. Putus. Halus sangat kan? Oh, halus sangat.
Sebab dia kan, dia punya gigi kan, gigi sangin ni, dia macam kertas pasir tau. Kau tengok rasa dia punya ujung. Dia macam kasar. Aish. Okay lah, tak ada rezeki lah. Berat gitu je. Apa? Berat gitu je. Dia tak melawan pun tak. Boron. Barang. Sekarang. 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 Apa? Tukun macam apa? Sarang. Ni batu pun dia juga ni. Kau dia. Mak naik-naik. Mari duduk sini. Tamat. Dah. Sudah. Tamat misi kita hari ini. Cuaca tak elok, tapi ada rezeki yang dibawa pula. Mantap. Ini jadi itu apa? 5.30 kita gerak balik. Alright. Nanti kita update hasil. Alright. Dah sampai. Kita tengok hasil apa yang ada rezeki hari ini. Tak banyak tapi ada lah buat lauk. Mantap sekali. Nak tanggal dah lagi bang. Tanggal dulu. Tu ikannya. Oh itu mantap sekali. Kena ambil dawai tu. Kasih mati dia. Tak mati. Ini jangan sampai. Oh. Ya. Inilah hasil kita. Jenap. Tebal sikit, tukar sikit. Mantap sekali lauknya. Manis. Lauk jom minggu. Okay. Kita dah siap kemas-kemas. Madam pun dah siap kemas. Kita gerak balik. Alright. Jumpa lagi di next trip, insyaAllah. Semoga trip akan datang rezekinya makin manis. Amin. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum.